mari. Bang. Kira bang. Baik untuk mata. Alah, abang pun pakai spek mata. Ya, Kak. Oh, saya tengok akak ni. Mesti penggemar sayur, Kak. Sebab nampak awet muda ni. Kita ada macam-macam jenis sayur, Kak. Boleh pilih. Pilih, Kak. Kau ni nak jual sayur ke nak bodek aku? Ni berapa tiket? Yang ni RM3, Kak. Tiket. RM1 dah. Terong ni berapa sekilo? Yang ni sekilo RM12, Kak. RM5 dah. Dah bungkus. Jangan macam tu, Kak. Ini pun tak balik modal, Kak. Duit akak dengan ni je. Bukan tak nak kasih. Tapi memang tak boleh, Kak. Korang tak nak bagi dah lah. Akak. Macam mana? Boleh? Akak ada RM5 je. Tadi semua RM6 kan? Kau bagi ni. Kau tambah lagi ni. Tapi, Kak, kita ada e-wallet. Akak tak pandai lah ulit-ulit semua ni. Cepatlah bungkus. Kak. Sayur ni akak beli untuk suami dan anak akak kan? Memanglah aku nak bagi anak dengan laki aku makan. Kau ingat aku nak bagi kat kau orang? Akak tahu tak? Hukum jual beli kalau pembeli atau penjual tak reda. Akak rasa halal tak makanan yang akak hidang untuk family nanti? Oi, korang tak payah nak bagi tazkirah sangat dekat aku. Korang bukan suci sangat. Peniaga macam korang ni lah banyak penipu, kelentong orang. Kak, minta maaf ya kak. Memang ada setengah peniaga ni jenis penipu. Tapi kawan saya ni jujur orangnya kak. Akak sengaja kan buat macam tu supaya kawan saya ni pujuk akak balik kan? Oi, kau dah faham lah? Korang nak jual-jual, korang tak nak jual sudah. Kau ingat aku hadap sangat barang korang, ambil lah balik. Aku tak ingin. Mulai hari ni, kau jangan jual, melainkan kau ikhlas. Baik. Tak maaf bro. Ini untuk kebaikan kau dan orang yang beli pada kau.